Macam ni kan? Satu. Ada. Satu. Dah ikut kita dah tu. Ada tu? Ada. Ayam Apa dia? bang ini kalau kata akak balik, dia try macam tak selesa, tak saiz besar, besok ada mana? Sebab ada Alex ni. Warna apa? Tapi ada resit bagi kan? Ada. Terima kasih Tapi tak rasa macam cantik. Kan sama hitam. Hitam cantik. Dia ada 5 tadi. Boleh bawa pergi umrah ni. Tiba. Tiba buat. Sama je fikiran. Hitam putih. Bagi satu untuk diri, satu untuk mak. Boleh. Betul dia tak ada try. Bonda warna apa? Bonda dia ada warna apa? Jap, dia nak hitam ke tak nak? Kalau yang macam ni. Dia kata dia berapa-berapa lah. Iyalah. Sarung. Apa? Apa? Oh, okey. Macam ni tak nak? Hitam lah. Ini aku boleh pakai sekali je. Oh, ya ke? Okay lah, hitam nanti pakai dengan selendang tu. Satu. Selendang tu saya punya tu. Saya beli tu selendang ke? Dah, warna apa? Mak punya ambil warna purple ataupun colour pastel. Pastel. Yang macam ni lah. Peach. Warna dia saiz gold. Bonda satu je. Satu. Ya ke? Badan macam ni. Badan macam ni kan? Macam ni. Bukan badan macam ni. Tak, badan sama, tinggi kan? Dia sama tinggi kan? Bonda tinggi sikit kan saya? Tinggilah, saya memang kena potong. Memang berlabuh-labuh sampai sini. Boleh lah. Tak Icat ni nak ikut buat ni. Suka tengok ni. Tapi sama lah, orang tahu CCTV dia. Lah memang orang tahu. Okay, settle. Birthday. Happy birthday. Dah. Happy birthday. Happy birthday. Razi. Tu, patung tu Aina. Mana? Tu patung yang TV. Ha? Kita tengah busy. Tengah rekod ni. Masih. Abang boleh tengok. Bayar kat dia ke? Tengah bayar kat dia ke? Kena bayar kat Aziz ke bayar kat sini? Bayar kat Aziz ke bayar kat dia orang? Sebab tadi dah janji nak beli. Lepas tu makan lupa. Beli apa? Beli jubah tadi. Apa nak pakai? Takkanlah J pula. Mestilah Bonda. Ibu kat Aziz ni. Dengan dia orang je. Tapi tak tahu lah ada mesin ni buka ni tu. Dia kata bayar dengan